Rayuan bekas Menteri Besar Perak Datuk Seri Nizah Jamaluddin di Mahkamah Tinggi Putrajaya pada 5 November 2009 untuk menentukan siapa Menteri Besar yang sah bagi negeri Perak masih ditangguhkan, malah tarikh keputusan mahkamah masih kabur. Keputusan Mahkamah Tinggi yang didengari oleh panel 5 hakim itu masih berada di peringkat penungguan. Nizar bagaimanapun ketika diminta mengulas keputusan mahkamah itu berkata, beliau akan terus mencabar demokrasi sebenar bagi menjaga kepentingan rakyat Perak. Nizar juga berkeyakinan sekiranya keputusan Mahkamah Tinggi memihak pada Barisan Nasional, 92% penduduk Perak akan terus membantah dan menyokong pembubaran Dewan Undangan Negeri Perak. Nizar berkata demikian ketika menyampaikan forum bertajuk Krisis Perak, pengajaran menuju sistem dua parti di Malaysia di Kompleks Penyayang Pulau Pinang. Lebih daripada 500 penyokong Parti Pakatan Rakyat telah menghadiri forum ini dan masing-masing telah menunjukkan respon yang amat menggalakkan. No, there is no concerted action to force them, because we are going through the process of law, so that everybody must stick to the rule that the law should be prime. That should be the overriding consideration. Kita semuanya civil society, we are law-abiding citizens, so we want them to respect the law. So, di samping itu, kerja-kerja untuk menyedarkan rakyat, that one berterusan setiap hari. Pakatan Rakyat di Perak memberikan kesedaran pada rakyat. Ya, so kita bukan sangat banyak memberikan tekanan kepada mereka, tapi kita mau menyedarkan rakyat.